Apabila ada di antara salah seorang kawannya yang agak malu-malu atau hanya sedikit sahaja makan, hendaklah yang lain menjemputnya makan dengan secukupnya. Bolehlah ia berkata, marilah makan ini, marilah makan itu. Tetapi sekali-sekali diulang kata-kata yang demikian, lebih baik daripada 3 kali. Ulang 3 kali. Sebab kalau demikian, maka hal itu merupakan satu paksaan dan hati kawan tu akan mula terasa. Dia kata, kalau ada kawan yang malu, kita makan 3 orang, tiba-tiba seorang ni dia malu-malu, macam saya sebut di awal tadi. Maka kita ni kena ambil peluang ataupun kena ambil satu tugasan, bagi tahu, ajak dia main makan. Dia duduk di tiang segan. Lepas tu kita panggil, main makan. Main makan. Lepas tu kita masuk dalam. Dia tak main juga, keluar balik. Tuan, main makan. Masuk dalam, keluar balik. Tak main juga. Tuan, main makan. Masuk dalam, tak main juga. Maksudnya 3 kali cukup. Kalau kali keempat, panggil balik. Maksudnya itu dah berupa paksaan. Dan dia rasa tak sedap hati. Kalau orang ni, dia memang nak makan tetapi dia malu. Panggil 2 kali cukup, mesti dia main. Tapi kalau kita panggil kali ketiga tak mai, mungkin dia dah kenyang, dia tak mau makan ataupun dia tak reti makan benda tersebut. Kali keempat kita panggil, dia rasa macam, Allah, aku tak mau. Tapi dia panggil juga. Terpaksa pi. Itu yang muka serba salah makan. Makan tak habis. Kita dah cedok makan tak habis. Sebab dia tak mau. Maka di sini ada adab yang patut kita faham. Panggil orang 3 kali cukup. Kalau dia tak mai, sudah. Kan? Sudah. Dia duk kata, tak pun lebih kurang kita ajak makan lepas mayang Jumaat tak mau pun dok. Ada hai. Hari ni boleh. Dia baru kata, "Ustaz, mai pergi belakang makan." Saya kata, "Ada hai." Kan kena PRTM. Oh, hari ni tak ada dah daripada rekod awal dah. Hari ni boleh. Ya. Sekali pipi dia pun kata, "Ustaz lah belanja." Oh, sudah. Asal saya ada kena PRTM ni dan bertukar balik.